Guys, korang tahu tak Amgras ada keluarkan speaker 360 surround sound. Jom kita test. Alright guys, jom kita keluarkan dia punya speaker. Inilah guys speaker dia. Ada satu kabel USB Type-C, ada user manual dan inilah dia speaker dia guys. Speaker dia memang besar, ada tulisan Amgras dekat sini dan dia juga ada subwoofer. Dekat atas ni adalah dia punya control panel lah untuk on off dan juga ini untuk korang nak control lampu dan untuk korang pairing dengan speaker yang lain. So kalau korang nak buat 360 surround sound, korang kena ada at least 2 speaker ni. Untuk charge dia menggunakan Type-C. Dia juga datang dengan 2 warna guys, warna orange dan warna grey black. Apa lagi, jom kita on. So lampu dia ni kita boleh adjust lah guys. Dia ada banyak mode untuk lampu yang mana dia boleh berkelip-kelip ikut yang kita suka lah. Okay, korang nak mode yang macam mana, korang just tukar je dekat sini. Dan korang tengok dia ada butang yang tadi tu untuk kita pairing. Dan kita boleh pairing antara dua ni supaya dua-dua ni boleh bunyi serentak dan berfungsi sebagai left dan juga right. Okay, lepas kita tekan 2 kali dia akan ada bunyi nampak? Bunyi tu maksudnya dia dah pairing. So jom kita connect dengan kita punya smartphone dan play lagu. Dan ni belum full volume lagi. Jom kita naikkan full volume. Kuat gila guys. Seriously kuat gila. So guys, kalau korang nak buat dengar lagu dan juga tengok movie, memang padu gila. Check out dekat beg kuning di bawah.